dalam kalangan anak muda remaja ni ada krisis identiti lah, nak bersahabat ni. Sahabat ketika tadika lain, dan zaman sekolah rendah lain kan. Dah masuk menengah, dah matang, dah remaja, dah keluar daripada kepompong ibu bapa. Dia nak memilih kawan rapat yang akan membentuk dia punya corak pemikiran, akhlak semua. Pengalaman Ustaz lah, macam mana garis panduan untuk memilih sahabat. Setengah orang dia cemburu tak, kau ni ada sahabat dunia akhirat macam dia sakit, kawan cari, kawan bantu kan. Tanya juga macam, aku ni tak ada kawan lah, macam mana ni. Jadi macam mana kebimbangan manusia biasalah. Teringin ada orang yang kita baca cerita sahabat susah senang dunia akhirat. Di mana kita nak mendapatkan sahabat sejati ni? Kita bertemu di podcast yang istimewa pada hari ini untuk berkongsi tentang podcastra yang sangat menarik. Dan kita nak berbual hari ini tentang sesuatu yang ada kaitan dengan kehidupan seharian. Yang mana mungkin dalam kehidupan ni kita tak ada kawan, tak ada ruang untuk bermasyarakat kan. Ini perlu ada. Dan kita nak bersama dengan dua panel yang saya hormati. Yang bersama dengan Ustaz Muhammad Nur Salami. Dia adalah pengurus di Masjid Kota Damansara. Dan yang kedua bersama dengan penulis dan editor Syariah Galeri Ilmu, iaitu Ustaz Ahmad Khairul Rozkin, untuk berkongsi tentang perkara yang penting untuk kehidupan kita dalam dunia yang sangat mencabar ini. Assalamualaikum kepada ahli panel. Assalamualaikum. Itulah dia. Kita kan bagi setengah orang kita melihat persahabatan ni nikmat ruang rezeki Allah untuk kita berhubung. Tapi setengah orang ni rasa terancam di akhir zaman ni. Tak apalah, kita akan bincangkan nanti. Kerana hari ini kita akan berbual berpandukan kepada sebuah karya yang penting, sebuah karya surat yang sangat berharga, Adab Bersahabat dan Hak Persaudaraan. Dan buku ini adalah saduran daripada Sairus Salikin, karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang menghimpunkan mutiara nasihat daripada Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Pastinya kita ni hari zaman ni sibuk sebab kita di hari zaman ni, Ustaz kita hidup ditemani. Kita nak makan kena ada phone di sebelah, nak berbual, bersembang pun kena ada phone kat sebelah. Ketika makan dengan anak pun phone kena ada di tangan. Masa memandu kita kena ada phone, kena nak tengok Waze ke apa semua. Ada yang masuk dalam tadas pun kena ada phone juga. Jadi bersahabat dengan dunia yang tidak nyata. Padahal dalam konteks Islam, kita kena keluar berjemaah. Pergi ke masjid, pergi ke surau, ke duri, pergi ke keluar untuk tunaikan kita punya keperluan, untuk bermasyarakat, ke bumi jenazah semuanya. Tapi kita dibimbangi, terbebanlah dengan tercariknya ukhuwah filah hanya kerana kita ni berada di zaman yang sangat-sangat mencabar. Jadi hari ini kita akan berbincang apakah adab bersahabat dan hak persaudaraan. Dan kita juga akan membincangkan daripada konteks apa kelebihan dan siapa kita patut pilih dalam usaha untuk kita mencipta lingkungan sahabat. Ustaz, kalau kita tengok banyak perumpamaan, mutiara kata, hadis, kalau kita ni bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, terasa harum lah keluar daripada satu tempat tu, ada tinggalan-tinggalan dia. Tapi kalau kita bersahabat dengan sebaliknya tukang besi ke ataupun mereka yang tibat di suatu perniagaan, akan terpalit bau tu. Pentingnya sahabat ni, persaudaraan ni dalam mencorak peribadi dan juga cara pemikiran. Kalau kita minta maaf kalau kita bersahabat dengan yang mak rempit contohlah, yang suka maki hamun, yang suka porak-peranda, itulah yang kita dapat mencipta lingkungan. Kita bersahabat dengan orang yang soleh, terasa kemanisan dia. Tapi sebelum kita pergi jauh, nak tanya dululah kepada Ustaz Nur Salami, yang merupakan seorang pengurus masjid. Masjid ni jantung kepada kehidupan masyarakat. Kalau kita pergi satu tempat tu, kalau tak ada jumpa masjid ni, rasa macam tak lengkap bagilah. Perlu ada sebagai kehidupan. Tapi dalam kita untuk mencipta persahabatan ni, macam mana kita nak bezakan antara sahabat betul-betul kerana lillahi ta'ala dan sahabat yang ada kepentingan dunia dia. Kalau kita berniaga lah kan, kita berhubung dengan dia, ada connection semua. Tapi kalau tidak ada keperluan, kita tinggal lah. Dan berbanding yang kita bersahabat ni, ada keteguhan iman lillahi ta'ala. Mungkin dapat mukadimahnya sahabat. Ceritakan. Terima kasih Fitri dan juga sahabat panel Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa ala umuri dunya waddin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertamanya puji syukurlah kita rapatkan setinggi-tinggi syukuran kita
kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada petang bahagia ni kita dipertemukanlah dalam satu podcast yang membicarakan berkenaan dengan adab bersahabat dan juga persaudaraan. Jadi berbalik kepada kehidupan kita lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Kemudian dalam ayat kehidupan kita dia ada Allah minan nas. Jadi tak dapat tidak kehidupan kita ni mestilah berpegang kepada tali Allah dan juga menjaga persaudaraan, menjaga persahabatan. Dan persahabatan ini, sebab manusia ni fitrah dia memang macam tu. Fitrahnya kena ada kawan, fitrahnya kena ada sahabat. Cumanya dalam kita bersahabat ni, dia ada biasa. Dia kenal kita, kita kenal dia. Cumanya aktiviti-aktiviti tu sekadar kawan lah. Jarang-jarang kan. Jarang-jarang lah. Maknanya kalau tu tegur, jumpa bertegur siapa kan. Tapi kalau sahabat ni, dia kata apa, dekat. Maksud dekat ni, apa-apa yang kita nak apa ni, kita akan berkongsi banyak dengan dia, sehingga kan kan. Tapi ada lagi satu sahabat yang namanya sahabat pula, sahabat karib kan. Sahabat karib ni lagi rapat. Kalau mungkin hari ni saya dengan Tuan Fetri ataupun dengan Ustaz baru kanlah katakan, tak mungkin dia akan jadi sahabat, dia baru kawan. Tapi bila lama-kelamaan, waktu tu kita akan saling mengenal kan, dia akan jadi sahabat lah. Dan bila kita sebut sahabat karib ni, dia makin rapat dalam arti kata, sampaikan tak ada cerita yang kalau kita tak cerita dekat dia tu, kita jadi kurang. Mesti nak cerita. Mungkin hari ni saya kenal Ustaz Khairul dah berumah tangga isteri seorang. Mungkin kalau saya lebih rapat lagi, kat bawah nanti, Ustaz, sebenarnya saya isteri dua dia. Itu maknanya dah terlampau rapat lah. Baik. Dalam kita menjalinkan perhubungan persahabatan ni, bila dah rapat, sudah barang pasti dia akan ada perkongsian emosi yang lebih apa ni lah kan. Jadi di situlah peranan agama membawa kepada siapa sahabat yang hanya bersahabat untuk dunia dan siapa juga sahabat yang bersahabat sehingga akhirat lah. Jadi kalau nak memilih sahabat, sahabat yang sejati itu sahabat yang membawa kita kepada syurga Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salasun man wajada man kunna wajada fi halawatil iman. Siapa yang ada tiga perkara ni, dia akan dapat kemanisan iman. Yang salah satunya disebut apa dia? Dia berkasih sayang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maknanya kasih sayangnya tu bukan sekadar untuk dunia sahaja, tetapi dia membawa kepada yang lebih jauh lah. Maknanya sampai akhirat. Jadi kawan yang macam ni, sahabat yang macam ni, sebenarnya suka kita nak cari kan. Kebanyakannya sahabat yang hanya ketika suka dia bersahabat dengan kita ketika kita berada dia bersahabat kita. Tapi bila kita dah tak ada, bila kita dalam kesusahan, waktu ni sahabat-sahabat akan larilah. Jadi saya kira kalau untuk yang awal ni, itulah sebagai mukadimah daripada saya. Mungkin kita akan ni lagi lah selepas pada insyaAllah. Garis panduan ataupun itulah bersahabat ni melibatkan emosi, sebab dia ada kaitan dengan dunia akhirat kan. Betul. Dunia ni kita hanya pinjam duit, tapi kemudian ni dibantu lagi untuk kita selamat kita daripada terjebak hal yang tidak baik kan. Okey, Ustaz, saya kira kita dia orang muda ya. 30-an ya. 20-an ya. Okey. Jadi itulah dia, bagi mungkin kadang yang menonton ni, mungkin yang mendengar kita ni dalam kalangan anak muda ya, yang kita sedari bahawa kalau remaja ni dia ada krisis identiti lah, nak bersahabat ni. Sahabat ketika tadika lain,
Dan zaman sekolah rendah lain kan. Betul. Dah masuk menengah, dah matang, dah remaja, dah kita rasa dah matang lah keluar daripada kepompong ibu bapa. Dia nak memilih kawan rapat yang akan membentuk dia punya corak pemikiran, akhlak semua. Jadi pengalaman Ustaz lah sebagai seorang yang bergaul, yang berilmu ni, macam mana garis panduan untuk memilih sahabat. Bukan senang kita nak bawa tadi Ustaz sebutkan kita ni gurau-gurau pun ada lapisan ya. Gurau dengan kalau sahabat yang begini ada dia punya ni tak mungkinlah orang kita baru kenal kita nak bergurau kasar kan yang dalam. Jadi macam mana Islam meletakkan ada garis panduan sebenarnya untuk bersahabat dan memilih orang yang terbaik untuk kita bawa masuk dalam kehidupan kita ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Ahmad Tiri Yahya dan juga Ustaz Nur Salami. Baik, berkaitan tentang persahabatan yang mana kalau kita bincangkan dalam buku yang kita ambil daripada buku yang kita bahaskan pada petang hari ini, iaitu Adab Bersahabat dan juga Hak Persaudaraan. Jadi buku ini merupakan sebenarnya walaupun tajuk dia tu Adab Bersahabat ataupun Hak Persaudaraan, tetapi dia boleh kita sebut bukan hanya sahabat dalam konteks yang biasa kita faham. Jadi Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menjelaskan berkaitan sahabat ini ialah apa jua hubungan kita ataupun interaksi kita dengan manusia yang lain, dengan orang yang lain. Jadi apa jenis hubunganlah kalau kita duduk dalam pejabat, dalam rakan sekerja itulah sahabat kita. Kemudian kalau kita berada dalam rumah tangga, dalam kehidupan rumah tangga, maka ahli keluarga itulah sahabat kita. Dan kalau kita bergaul dengan siapa-siapa sahaja yang kat luar sana, maka mereka itulah, istilah itu dia sebagai sahabat. Jadi sahabat yang digunakan dalam istilah kitab ini ialah istilah yang umum. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali, beliau cuba untuk orang kata menjelaskan berkaitan persahabatan itu, diberikan beberapa panduan. Ada yang namanya persahabatan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, dia berpandukan kepada ataupun boleh kita pecahkan kepada 4. Pertamanya ada orang yang bersahabat, orang yang berkasih sayang, dia suka sebab faktor rupa ataupun zat yang ada pada orang itu. Maksudnya orang tu handsome, ataupun orang tu orang yang cantik, ataupun dia ada akhlak yang baik. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita bersahabat ni sebab atas dasar ada kepentingan dunia. Maksudnya atas urusan pekerjaan, contohnya macam kalau kita nak buat program, kita kena kontak orang ni, kena kontak orang tu kan. Maka ini orang kata jenis faktor persahabatan yang kedua. Dan yang ketiganya ialah atas dasar persahabatan kerana akhirat. Sebab belajar contohnya, kalau kita belajar dekat sekolah menengah, kemudian masuk universiti ataupun duduk dalam majlis ilmu, kita jumpa orang ramai, kita belajar dengan guru kita, maka ini pun juga disebut sebagai persahabatan. Tapi ini lapis yang ketiga lah, maksudnya persahabatan kerana akhirat. Sebab dia nak dapatkan ilmu, dia nak belajar sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat dia. Dan persahabatan yang ketiga ni disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab ni, disebut ia sebagai ukhuwah fillah, persahabatan pada ataupun di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, level yang keempat yang paling tinggi kata Imam Ghazali ialah dia ukhuwah fillah dan juga lillah, bersahabat kerana Allah dan pada jalan Allah. Kalau dah level yang tinggi ni, dia akan berkawan dengan sesiapa sahaja, tapi pada masa yang sama di situlah ada yang namanya cinta ataupun kasih kerana Allah, dan juga benci ataupun dia tak suka, itu pun juga kerana Allah. Sebab nama pun manusia kan, dia macam ragam. Kita nak bersahabat dengan siapa-siapa, pada asasnya boleh, tak masalah. Cuma kita kena letakkan orang kata batasan ataupun had ataupun prinsip. Kita bersahabat kerana Allah. Kalau dia buat baik, dia buat taat, dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka kita kasih, kita sayanglah dengan orang tu. Dan kalau sekiranya orang tu tadi dia buat perbuatan maksiat ataupun dia melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, yang melanggar peraturan contohnya, maka kita benci pun juga kerana Allah. Maksud benci kerana Allah maksudnya bukanlah kita nak buka aib dia ataupun kita nak malukan dia, sebagaimana yang kita tengok pada realiti sekarang ni kan. Kalau ada orang yang buat kesalahan, buat kejahatan, terus dia buka aib tu dekat orang lain, maka ia bukan benci kerana Allah, tapi benci itu dah
lari daripada panduan. Maksud kalau benci kerana Allah macam mana? Maksud kalau benci kerana Allah, dia buat salah dalam keadaan, contohnya kalau dia buat tu secara tertutup, maka kita nasihati dengan cara yang bijaksana lah. Dan itu pun nanti panjang lah diceritakan dalam kitab ni. Nak bagi nasihat tu macam mana, sama ada dengan lisan ataupun dengan tulisan, sama ada kita nak bagi nasihat itu secara orang kata halus sindiran kan, bukan secara direct. Maka itu adalah beberapa orang kata panduan lah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan tentang bagaimana kita meletakkan prinsip persahabatan tadi itu. Okay, nanti kita mungkin akan perincikan lagi lah, banyak baik, insyaAllah. dia punya kepasan tu. Ustaz, mungkin saya nak tanya juga, sebelum kita masuk ke dalam dunia persahabatan ni, sebab ia ada kaitan dengan kejiranan dia, ada kaitan dengan keimanan, ada kaitan dengan urusan dunia akhirat kita. Jadi semua orang dia cemburu tak, kau ni ada sahabat dunia akhirat dia yang sanggup. Kita tengok kes-kes kan, kalau di akhbar ni ada yang macam dia sakit, kawan cari, kawan bantu kan. Kita tanya juga macam, aku ni tak ada kawan lah, macam mana ni. Jadi macam mana kebimbangan manusia biasalah. Teringin ada orang yang kita baca cerita sahabat susah senang dunia akhirat. Banyak kita tengok kalau dia macam di laman sosial ke, inilah sahabat dunia akhirat aku. Tapi orang tu kita macam, aku ni tak ada pun, macam mana ni. Di mana kita nak mendapatkan sahabat sejati ni yang sanggup susah senang ya. Sebab bila kita susah ni kadang-kadang, yelah, waktu bergembira ni ramai yang datang, tapi bila susah ni ada yang cabut lari, yang kita biar ni terkotak-kanting kan. Terutama kalau kita ni ada tanggungan, ada anak isteri semua. Macam mana, di mana tempat terbaik untuk mencipta persahabatan ni supaya lahir semula jadi dan menjadi kebahagiaan kita? Apa guna kalau kita ada macam rumah yang besar ke, kereta yang canggih ke, tapi bersendiri tak rasa nikmat ukhuwah filah itu, Ustaz. Okay, Ustaz dapat mulakan dulu ya. Baik, terima kasih Tuan Puteri untuk yang soalan apa ni. Sebagai manusia yang fitrahnya memerlukan pada kawan, pada sahabat. Kalau pengalaman saya sendirilah, saya sebenarnya special ataupun kawan karib tak ada. Sebab faktor ayah tu dia bertugas sebagai pengurus Felda kan. Jadi dia kat satu tempat tu 3 tahun, lepas tu dia akan berpindah. Jadi saya kalau balik rumah tu, dah rumah lain. Kan? Pindah. Jadi tapi secara apa ni, saya tak nampak itu sebagai satu kekurangan, walaupun kadang-kadang ada perasaan guru kita pada kawan-kawan yang ada apa ni. Tapi bila kita dah duduk di asrama, di mana, di situlah kita mula membina. Dan tempat ataupun tempat yang terbaik sebenarnya adalah diri kita. Bagaimana kita mendoakan sahabat-sahabat kita. Tak kira lah ya, sahabat tu ya sekejap ke lama ke, tapi kita mendoakan. Kerana mendoakan sahabat ketika ketiadaannya tu, dalam hadis dia akan mustajab ya, doa itu. Jadi bila sampai satu peringkat kita membesar dan kita dewasa, matang bersama dengan apa ni, masjid adalah salah satu tempat untuk kita bina jaringan persahabatan ya. Sebab di masjid ni lebih-lebih lagi lah kalau kita faham apa itu apa fungsi masjid sebagai, kalau Tuan Fitri sebut tadi, jantung kan. Jadi kita berperanan di situ. Tak perlu risau pada tak ada sahabat karib ya. Tetapi kita bina ya, sahabat yang lebih ramai melalui platform ataupun di masjid. Berada ada special. Kalau yang special ni barangkali masa untuk kawan tu. Jadi kalau kita tak ada yang special, jadi kita boleh menghabiskan masa dengan ramai kawan. Ya. Walaupun kita tahu dalam kita berkawan ni ada yang ikhlas, ada yang tak apa. Itu sebagai satu perjalanan kehidupan kita. Tapi yakin dan pasti ada sahabat-sahabat yang bila dia rasa sentuhan daripada kita tu, dia akan mendoakan kita. Dan kesuksesan kita dalam kehidupan pun kebanyakannya dia berdoa kawan-kawan. Kan? Mungkin kita tak boleh nyata kamu ke siapa ke, tetapi ada ya.
Maknanya pembentukan ini bermula daripada diri kita lah. Daripada diri kita. Dan masjid sebenarnya adalah medium yang terbaik, di mana kalau pengalaman saya 5 masjid yang Allah Ta'ala letakkan saya sebagai pertama di Masjid Darul Ihsan Subang Jaya. Masjid ni golongan ni pertengahan ke atas, dekat Subang Berit tu. Kemudian saya ditransfer ke masjid Diraja. Waktu itu saya belajar protokol istana dengan tuanku, dengan orang istana kan, dengan kerabat. Kemudian saya berpindah ke masjid Diraja Fisabilillah di Cyberjaya, yang mana masjid tu dia tak ada qaryah. Jadi macam mana kita nak membina jaringan? Oh, rupanya dia ada foreigner yang banyak di situ. Student-student daripada Timur Tengah ramai di situ. Jadi kita bina kat situ. Kemudian saya ditransfer ke masjid As-Salam Puchong Perdana. Situ dia punya populasi dia pertengahan bawah. Maknanya B40 tu ramai lah. Asnaf tu ramai. Kemudian yang terbaru di Masjid Kota Damansara lah, yang saya tengok di situ daripada sekecil-kecil manusia sehingga sekayangan-kayangan manusia. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada di setiap masjid itu memberi pengajaran dan pembelajaran kepada saya untuk saya boleh santuni semua golongan itu di Masjid Kota Damansara. Sebab di Masjid Kota Damansara ada yang 20, ada yang B40 kan. Jadi di situlah maknanya kita bina, dan perkara yang paling utama adalah doa lah. Sebab kita ni kekuatan kita di situ. Kita doakan siapa pun yang berada di sekeliling kita. Sebab macam Tuan Fitri sebutkan tadi, kita ni sebenarnya dah kehilangan quality time. Sebab kita terlampau berdamping dengan gadget ataupun teknologi. Betul, Islam meraihkan teknologi, tetapi kadang-kadang kita menyalahgunakan teknologi. Teknologi boleh digunakan untuk kita berhubungan, tetapi waktu-waktu itu kita kena juga beri masa kepada normalisasi manusia adalah berhubungan secara fizikal. Kadang-kadang betul ada keluarga yang anak-anak bercuti, jom kita pakat makan sama-sama, duduk di meja yang sama tetapi alamnya berlainan. Ayah dengan alam dia, mak dengan alam dia kan. Sepatutnya benda tu kena ada kawalan kan. Sebab kita kehilangan banyak masa kualiti bila mana kita orang kata terlebih meraihkan teknologi lah. Jadi di situlah orang kata perhubungan secara fizikal itu dia jadi terhad, sebab kita mungkin barangkali telah banyak berhubung melalui itu. Tak salah, tetapi orang kata berpada-pada lah. Saya kira itulah dulu. Okey Ustaz pengalaman di pelbagai masjid daripada B40 ada, kayangan ada, semua macam-macam karakter yang kena harus dilayani. Ustaz, sepanjang kita bersahabat, sekadar dah ada kumpulan kita yang selesa, pentingnya saya kira perlu ada yang pertama istiqarah, yang kedua muhasabah jugalah. Sepanjang kita bersahabat ni memanglah permulaannya nampak macam lillahi ta'ala, tapi dalam kelamaan dah macam tersasar sikit. Ataupun kita macam dia ni berkawan, ajak ke rumah, kemudian ajak berniaga, tapi takut jugalah nanti ada terperangkap kan. Kadang persahabatan tu bersalut ikhlas, ada kalanya bersalut hilah. Takut nanti kita terbungkus dalam terjebak pula dengan hal yang tak sepatutnya, kerana kita ni tak timbang tara, nampak luaran saja. Jadi sepanjang bersahabat ni macam mana Islam letakkan nilai, itulah tadi muhasabah, untuk menilai kembali makna persahabatan dan persaudaraan yang terjalin itu, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Fitri. Baik, berkaitan tentang bagaimanlah supaya kita ni boleh sentiasa muhasabah kan, untuk kita nilai balik persahabatan kita dengan kawan-kawan kita yang lain. Kalau kita tengok dalam apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau Syairus Salikin yang disadur oleh tuan guru kita almarhum Syekh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala dalam kitab adab
bersahabat dan juga hak persaudaraan, beliau turut menyebutkan beberapa panduan lah macam mana cara kita ni untuk memilih sahabat. Salah satunya ialah kita ingat tentang satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, iaitu yang menyatakan bahawa seseorang itu dia akan mengikut tentang siapa yang dia berkawan, kan. Maka tengoklah falyandur ila man yukhalil, dengan siapa dia tu bersahabat, dengan siapa dia tu berdamping. Dan kalau kita masuk secara lebih dalam sikit, maksudnya bersahabat ni sebagaimana yang Ustaz Salami sebutkan tadi tu, dia ada banyak level. Dan kita level yang mula-mula tu mungkin kenal, kita hanya sekadar kawan macam tu. Tapi kalau dah level yang paling akrab tadi, sahabat karib, orang yang paling akrab, inilah yang banyak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang orang kata kaki masjid, dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, insya-Allah kita pun jadi orang yang baik lah. Dan kalau kita bersahabat, maksudnya kawan rapat kita tu orang yang banyak mempengaruhi kepribadian kita tu, orang-orang yang minta maaf mungkin ialah dia masih lagi banyak melakukan keburukan, maka boleh jadi kita pun akan terjerumus ke arah itu. Maka sebab tu macam mana kita nak boleh kenal ataupun muhasabah persahabatan yang kita bina kita dengan orang lain itu satu persahabatan yang dinilai kerana Allah Ta'ala, kerana akhirat, ataupun persahabatan kerana keduniaan. Maka ini satu perjalanan yang berterusan lah, maksudnya proses yang berterusan. Dan ia niat memang kadang-kadang berubah sebab situasi keadaan kita manusia ni pun memang akan sentiasa berubah, kan. Maka sebab tu selalu untuk memperbaharui niat, muhasabah balik, adakah aku bersahabat dengan si fulan ni buat aku ni semakin baik, kan. Adakah aku bersahabat dengan si fulan ni membuat aku ni semakin bertambah ilmu. Adakah aku bersahabat dengan si fulan ni ada kebaikan-kebaikan yang boleh menambah nilai diri kita. Maksudnya kita kan sentiasa kena upgrade kemahiran diri, sama ada kemahiran yang bersifat keperluan untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita. Kedua-duanya perlu untuk supaya kita ni berjaya dunia dan juga akhirat. Maka kita tengok kat situ lah. Kalau kita tengok dengan si fulan ni banyaklah orang kata kelemahan dia, kan. Kita rasa hubungan kita ni makin lama makin lara masa gitu, kan. Banyak benda-benda yang tak sepatutnya, maka kita tekan break lah sekejap, kan. Maksudnya kita kurangkan berhubungan secara rapat dengan si fulan tadi tu. Tapi kalau dengan si fulan yang lain, contohnya kita kenal dengan dia, kita kawan dengan dia, dia ni banyak ajak aku pergi buat benda-benda kebaikan, ajak pergi majlis ilmu, ajak datang masjid, kan. Ajak pergi minum, tapi minum kedai kopi ke makan mana-mana ke, tapi dia cakap benda-benda yang elok, dia selalu update tentang perkara-perkara yang baik, maka ini satu perkara yang boleh kita pegang. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya, iaitu wala tuti' man aghfalna an qalbahu wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kan amruhu furta. Allah memerintahkan kepada kita, dan janganlah kamu ni ataupun kita ni mengikuti orang-orang yang hatinya sentiasa lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita perlu menghindari ataupun perlu untuk menjaga jarak, maksudnya bukan putuskan persahabatan dengan orang-orang yang terjebak dalam perkara-perkara kemaksiatan, kan. Kita itu secara fizikalnya sebegitu. Maka begitulah juga kata Imam Al-Ghazali dengan orang-orang yang hatinya sentiasa lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita pun kena jaga jarak. Bukan kita putuskan persahabatan tu, silaturahim tu tak putus. Sebab kalau putus nanti kadang-kadang timbul persoalan lain. Macam mana orang tu nak berubah kalau kita yang ni putuskan persahabatan dengan dia. Jadi maksudnya kena jaga jarak lah. Jadi jangan sampai kita terlibat ataupun terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif tadi itu. Allah. Ustaz sebagai orang yang dah sangat berpengalaman, kan, walaupun kita dah baik sekalipun, kan, betul-betul tanpa semua, tapi itulah perlu ada adab dan bersahabat. Kita tengok kalau Mak Saleh ke contohnya barat, kan, walaupun dah bersahabat rapat ni tak ada batasan, ya. Kita pun ada anak isteri yang perlu dijaga, kan, ada persahabatan dia, adab kita. Macam mana Islam meletakkan kawan rapat sekalipun ada adab dan batasan, sebab ini penting untuk menjaga kita punya keimanan lah. Kalau tak ada adab, macam-macam kita buat, kan. Jadi macam mana Ustaz melihat adab lah, akhlak lah yang paling tinggi nilainya untuk bezakan kita dengan yang bukan mukmin. Baik. Terima kasih Tuan Puteri.
dalam kehidupan kita apa ni lah, adab dan akhlak tu sangat penting, sehingga kan Imam Malik rahimahullah, ibu bagi pergi menuntut ilmu, dapatkan adab tu baru ilmu jadi guru. Kemudian Imam Malik sendiri berpesan juga pada kita, dan dia sangat berpegang pada etika tu, adab dulu baru ilmu. Kerana apa? Kerana adab itu adalah kunci keberkatan dalam ilmu tu lah. Bila mana manusia tidak berpegang ataupun tidak ada adab dan akhlak, maka orang kata apa, perjalanan kehidupannya, orang kata apa, macam mana ya, sebab berkah tu sangat penting. Sebab tu kalau kita tengok Imam Malik sendiri, ya, bila berkisar kepada Al-Quran dan lebih-lebih lagi Al-Hadis, dia kalau bab fatwa bila-bila je dia boleh bagi. Tapi bab apa, hadis, dia sanggup tukar pakaian dia, pakaian khas untuk pengajian hadis, ya, sebab menghormati. Tu sebab dalam majlis ilmu ni, ya, malaikat akan turun berbondong-bondong dan mendoakan majlis ilmu itu. Yang dikhawatirkan oleh Imam Malik ialah apabila kata-kata ataupun bualan-bualan yang tak ada kaitan dengan ilmu itu akan menyebabkan keluarnya bau yang busuk, dan malaikat-malaikat akan hilang, akan menghindarkan diri dari majlis itu, dan majlis itu akan menjadi majlis yang lara lah, yang hilang keberkatannya. Jadi kalau balik kepada orang kata apa, persahabatan, kan, betul, kadang-kadang kita diuji dengan sahabat yang macam ni, ya. Kadang-kadang ujian untuk dia itu adalah ujian untuk kita, kan. Ada yang negatif, ada yang positif, dan bila berjumpa dengan yang negatif, adakah orang kata apa, alasan untuk kita hindarkan bagaimana yang disebutkan tadi. Sebab apa yang berlaku kepada dia adalah ujian untuk kita. Kalau duduk kat masjid ni boleh dapat rasa lah, macam-macam kita akan jumpa, sampai peringkat awal tu memang menjadi kejutan lah. Tapi lama-lama ini adalah ujian untuk saya. Contoh dalam perkhidmatan, ada yang datang, Ustaz, saya nak bantuan sekian. Kita tengok dia dalam keadaan yang fizikalnya sangat sempurna. Okay? Tetapi dalam satu sudut, inilah ujian yang Allah Ta'ala hadirkan pada kita untuk macam mana kita nak bentuk dia. Untuk bagi dia, orang kata apa, kesedaran. Boleh je kalau kita tak bagi. Walaupun kadang-kadang ada juga anak buah saya yang, Ustaz, kenapa bagi? Kalau ditipu macam mana? Dia tipu tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Di peringkat kita, ya, kita bagi, selesai, dan dalam bagi tu jangan lupa, ya, kita doakan supaya Allah Ta'ala buka ataupun memberi apa, yang penting tadilah, ya, keberkatan dalam ni. Sebab ada yang sampai pegang kaki, kan, minggu lepas kita dah bagi dah, datang lagi, kan. Ada hak-hak orang lain yang perlu kita tunaikan juga, tetapi untuk tidak untuk tidak, orang kata, di balik tangan kosong, kita pun seluk apa yang ada lah, kan. Sebab waktu tu kita dah tak guna hak-hak yang orang lain, kita guna hak kita lah. Jadi kadang-kadang kat situ. Tetapi kesan daripada itu, alhamdulillah, banyak urusan-urusan kita Allah Ta'ala permudahkan. Ya. Sebab siapa pun yang berada di sekeliling kita, itulah jaringan yang kita sebut untuk kita bina, ya, untuk kita bentuk, ya. Sebab dalam Quran pun Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maknanya selepas kita abdikan diri kepada Allah Ta'ala, yang paling penting tidak mensyirikkannya, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian siapa lagi? Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Buat baik dengan kaum kerabat, ya. Kaum kerabat ni semualah
ya, isteri, anak, itu yang paling dekat lah. Kemudian wal masakin wal jar wal yatama wal masakin. Kemudian wal jarizil kurba, jiran yang hampir, jiran yang jauh, kan? Kadang-kadang kita tak nampak itu sebagai peluang dan ruang untuk kita bina, ya, sebab kadang-kadang betul kita ni manusia, ada waktu dia kita down, ada waktu dia kita up, ya. Tetapi jangan lupa ketika mana kita down, barangkali ada doa kawan-kawan kita pula menjadi kita ni up balik, kan? Pada masa yang sama, kita jangan nafikanlah yang kata hak-hak tadi tu, ya. Kalau kita nak judge, boleh, tak ada masalah. Tetapi itu sajalah perjalanan kita punya repo kita tu. Kita terus hukum, badan sihat dah pergi kerja, kan? Satu benda yang boleh buat, tetapi tidak mendatangkan kebaikan untuk kedua-duanya lah. Sebab Rasulullah sendiri pun mengajar kita yang benda yang sukar, tetapi Rasulullah buat dan sukar untuk kita buat. Apa dia? Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Yang ni susah, kan? Sehingga kan, bagaimana kisah Rasulullah nak pergi masjid, ada yang baling tu kan, satu hari tak ada. Ya, Rasulullah tanya pada sahabat, mana pergi fulan-fulan yang yang berjiran tu? Sahabat bagi tahu dia tengah tak sihat. Apa tindakan Rasulullah? Rasulullah pergi ziarah. Sebab apa? Rasulullah nak jalinkan perhubungan. Dalam kisahnya tu Rasulullah bawa sup, ya. Kemudian bagi dia minum, lepas tu sup tu habis, dia cakap kat Rasulullah, kenapa kau bawa sikit sangat? Kan? Dah lah hari-hari dia baling Rasulullah, kan? Rasulullah bawa sup sikit, kenapa kau bawa sikit sangat? Rasulullah balik, tak lama Rasulullah datang, bawa banyak pula. Minum-minum tak habis. Kenapa kau bawa banyak sangat? Kan? Kita akan diuji dengan benda-benda yang macam tu. Begitu juga dengan ketika mana Rasulullah diuji ketika di Taif, ya, dengan waktu tahun kesedihan dan sebagainya, sehingga kan kesakitan, ya, bagaimana dihina, dipukul, disakiti, dibaling sehingga kan berdarah, ya. Ditawarkan malaikat pada Rasulullah, ya Rasulullah, nak ke aku humbankan, ya, penduduk Taif dengan gunung tu? Tapi Rasulullah kata jangan. Kalau kita tuan-tuan, ya, buatlah. On lah. Kan? Tapi Rasulullah tak macam tu. Dan Rasulullah bukan sekadar itu, Rasulullah mendoakan. Ya, mendoakan apa? Bumi Taif akan menjadi bumi yang akan menjadi kesinambungan kepada agama dan juga bumi yang subur. Jadi tak peliklah orang hari ni kalau pergi umrah, dia akan cari peluang nak pergi Taif. Sebab Taif ni macam kita di sini, Genting Highland lah. Tempatnya sejuk, makanannya sedap, boleh ada roller coaster dan sebagainya, kan. Tu. Dan begitu juga dengan satu kisah bagaimana selepas tahun kesedihan tu, waktu tahun sebelum kesedihan tu, yang mana orang yang menjadi pembela kepada Rasulullah, iaitulah bapa saudara dia Sayyidina Hamzah, dibunuh oleh siapa? Wahsy tu, kan. Jadi selepas pembunuhan tu berlaku, Wahsy datang kepada Rasulullah, ya. Rasulullah minta diceritakan bagaimana hal keadaan itu. Jadi Wahsy pun ceritalah, ya, siapa yang dapat bunuh Sayyidina Hamzah, ada ganjarannya. Kebetulan Sayyidina Hamzah waktu itu berlawan dengan salah seorang daripada kafir musyrik, ya, yang mana Wahsy sendiri risau, kalau sekiranya dia ni bunuh Sayyidina Hamzah, dia ni akan dapat ganjaran. Tapi yang nyatanya Sayyidina Hamzah dapat bunuh dalam keadaan itu, dia melempar tombak dia dan akhirnya kena kepada Sayyidina Hamzah. Habis cerita tu je, Rasulullah kata, wahai Wahsy, lepas ni jangan tunjuk muka depan aku. Adakah itu tanda Rasulullah benci pada dia? Tak, kan? Rasulullah tak nak tengok, sebab bila Rasulullah tengok Wahsy, Rasulullah akan teringatkan kepada Sayyidina Hamzah. Maknanya itu yang kita kena cuba tanamkan dalam diri kita. Siapa pun yang dia adalah yang Allah Ta'ala hantar, dan kita cuba yang terbaik yang boleh kita berikan kepada yang hadir tu lah, insyaAllah. Itu dia. Rindu pula dekat Taif Ustaz sebut tadi. Itulah dia. Ada orang raikan sahabat ni dibuat kenduri, dia sponsor kawan dia pergi umrah ke, kan. Bila sahabat tu betul rapat macam keluarga. Dan Ustaz saya nak tanya, tadi telah bincang pasal akhlak, adab semua.
Dan tadi dah bertepuk tampal semua, kita susah senang semua. Dan zaman sekarang lah, zaman media sosial, yang paling bahaya dalam bab serandam sahabatan ni, aib tersebar. Aib tersebar. Dulu macam adik-beradik kan kongsi semua, tiba-tiba bila dah bermusuh kan, kita mungkin ada isu, tiba-tiba tu lah, tak menjaga kerahsiaan, amanah untuk jaga rahsia tu tidak ada. Itu yang mencalar persahabatan tu. Betul. Asalnya memanglah bertemu di usrah, terpisah kerana amarah. Macam mana tu untuk menjaga kerahsiaan antara entiti penting dalam konteks kita Islam iman ni, untuk menjaga aib sahabat? Baik, terima kasih. Jadi berkaitan tentang jaga aib ni satu perkara yang mencabar sebenarnya. Dan zaman sekarang semakin susah lah untuk kita jaga. Lagi-lagi di zaman media sosial kan. Benda yang kecil dia cepat tersebar. Kalau yang besar tu lagi cepat lah. Kalau zaman dulu mungkin tak ada media sosial. Kita cerita mungkin dengan kawan-kawan kat kedai kopi macam tu je. Kita cerita kat masjid surau. Masjid surau tu pun biasanya tapis-tapis lah kan. Kita tak akan cerita benda tu secara terang-terangan ataupun secara berleluasa. Tapi zaman sekarang memang betul-betul mencabar. Dan salah satu pesanan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, man satara barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Ini satu peringatan yang sangat penting lah sebenarnya. Kalau kita faham betul-betul bahawa hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita semua kan. Yang nampak pada pandangan orang boleh tengok kita dengan kebaikan tu sebab Allah tutup keburukan kita. Kalau ya, kita boleh bayangkan, sekiranya lah Allah takdirkan, Allah dedahkan semua aib kita, kekurangan kita, tak ada satu orang pun berkawan dengan kita. Semua lari, apa dia ni kan, pakai kopiah, pakai baju Melayu, tapi hati dia sekian. Itu kalau sekiranya Allah buka aib. Tapi ialah atas rahmat daripada Allah, Allah tutup aib-aib kita ni semuanya. Dan yang nampak pada orang lain ialah kebaikan-kebaikan kita saja. Sebab tu orang boleh berkawan dengan kita. Kita pun kalau pergi mana-mana pun dia tak lari lah, istilah dia macam tu. Dan salah satu perkara juga yang perlu untuk kita ambil berat berkaitan tentang satu amaran daripada Rasulullah SAW ketika mana Nabi pernah bertanya kepada para sahabat tentang siapakah orang yang muflis. Para sahabat jawab, wahai Rasulullah, orang muflis ni orang yang tak ada dirham, tak ada harta apa semua. Nabi bagi satu perspektif yang jauh lebih advance, jauh lebih mendalam. Baginda Nabi kata orang yang muflis ni orang yang dia ada pahala solat, ada pahala puasa, ada pahala sedekah. Dia datang ke hari akhirat, tiba-tiba rupa-rupanya dulu ada ramai orang yang dia zalimi. Kan? Maksudnya siapa-siapa lah, sama ada yang didedahkan aibnya ataupun orang yang dia zalimi dengan tangan ataupun mulutnya, dan dia tak pernah minta maaf. Maka akhirnya pahala yang dia bawa tadi tu diberikan kepada orang yang telah dizaliminya. Sebab atas dasar faktor dekat akhirat, duit, harta benda apa semua memang dah tak boleh guna. Yang bermanfaat ialah pahala. Maka pahala itulah yang akan diberikan daripada orang yang dizalimi tadi itu daripada orang yang menzalimi, diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau kita tengok pada hadis ni, yang datang tu bukan orang jalan-jalan. Ya, orang biasa-biasa. Dia orang yang soleh. Ya. Banyak pahala dia. Pahala puasa, solat, ibadah apa semua tu banyak. Tapi sebab faktor dia tak boleh jaga tangan, tak boleh jaga mulut, dia selalu dedahkan aib orang, maka benda tu hilang. Dan akhirnya kalau sampai satu tahap terlalu ramai orang yang dizaliminya tadi tu, maka kejahatan orang yang dizalimi tadi diberikanlah kepada orang yang menzalimi tadi. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimani dalam kitab ini, iaitu ada persahabatan dan hak persaudaraan, yang mengutip kata-kata daripada Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan kalau yang mafhumnya ialah kalau sekiranya lah kita ni tengok pada diri seseorang itu aib ataupun kita sangka buruk dengan orang itu, maka kita kena usaha sedaya upaya supaya kita ni bersangka baik. Ini perkara yang sukar jugalah. Kita tengok satu situasi, satu keadaan, tapi dia boleh ditafsirkan dengan pelbagai kan? Sebab kita kadang-kadang tengok je, tapi tak tanya apa hal kan, tak tanya apa sebenarnya yang berlaku tu, tapi kita buat sangkaan, dia ni macam ni kot kan, sangkaan-sangkaan buruk tu. Maka akhirnya kalau ada sangkaan-sangkaan buruk macam tu, kata Imam Ghazali, cubalah ubah sangkaan buruk tadi itu supaya dia jadi satu perkara yang sangka baik. Sebab kalau kita sangka baik,
ia jauh lebih selamat. Kita tak berdosa. Tapi kalau sangka buruk sikit pun, maka mendatangkan perbuatan dosa. Dan yang keempatnya, yang terakhirnya ialah kata Imam Al-Ghazali, I'lam, ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, sekiranya kamu mencari seseorang yang tiada aib, yang maksudnya yang memang tak ada aib langsung lah, maka kata Imam Ghazali, lam tajidhu, kamu tak akan jumpa orang itu. Sebab kita maklum, semua daripada kalangan kita ada aib tersendiri, bahkan diri kita pun ada aib. Maka sebab tu kalau kita nak buka aib orang lain, maka kena hati-hati, sebab kita pun ada aib. Takut-takut aib kita tu yang juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, baik. Mungkin Ustaz dapat kongsikan pengalaman bila kita bersahabat ni, kita menjalin ukhuwah kerana Allah ni, juga perlukan kepada komitmen lah. Betul. Kata bersahabat tapi tak datang pun, tak bantu pun, asyik orang tu je beri kan. Kita pun macam perlukan dua hala jugalah. Saling memberi, saling menerima. Hari ni kita bagi pinjam, esok kita betul lah teringin nak pinjam kan. Maksudnya ada proses dia. Kalau tak ada apa-apa macam membeku lah ya. Ini macam mana, perlukan juga kepada komitmen tu. Mungkin ajak makan ke, perlukan keluar sikit, mungkin anak dia nak masuk universiti ke, kita pun bagi duit belanja ke. Bermaksud bersahabat dalam usaha untuk kita mencantikkan, mewarnai persahabatan dan persaudaraan berkenaan, supaya tidak kaku dan tidak hambar kan. Sebab kita makin lama makin berusia. Kalau dulu kita ajak main futsal, mungkin dah masuk usia sekian-sekian, kita ajak mungkin yang sesuai umur kan. Betul. Macam mana tu untuk mewarnai persahabatan tu ya, Ustaz? Baik. Terima kasih Tuan Fitri. Untuk soalan apa ni, dia sebenarnya sama juga. Dia bergantung kepada macam mana kita. Sebab kita dalam persahabatan ni, kita kena menerima kelebihan dan kekurangan dengan siapa kita bersama. Sebab kita pun ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi bila sebab tu, kalau saya sebut, saya lebih berhati-hati dalam mencari sahabat yang rapat, sebab kita yakin dan percaya sahabat yang rapat ni, dia kadang-kadang kalau berlaku krisis, dia lebih lama dia punya kesan dia tu kan. Dan kadang-kadang kita mengharapkan something daripada sahabat yang rapat ni, macam mana kita bagi komitmen pada dia tu, kadang-kadang tak sampai pada apa yang kita hajat. Apapun ya, dalam kita bersahabat ni, antara lain lah yang selalu kita sebut ya. Yang pertama, kita jangan mengharapkan sesuatu, kerana benda tu dia akan melukakan kita lah ya. Tetapi kita sendiri, bagaimana kita menjana ataupun membentuk persahabatan tu melalui garis panduan yang Islam dah bagi. Firstly, maknanya samalah. Apa dia? Bagi salam. Sentiasa berutus salam kan? Sebab dalam salam ni, walaupun nampak dia simple, tetapi dalam tu dia ada 1001 doa untuk yang kita bagi salam tu ya, yang mana kebaikan itu akan berbalik juga kepada kita. Kemudian boleh juga kita mainkan peranan dalam bentuk apa tadi, memenuhi jemputan dia kan? Cumanya kalau kita dah memenuhi jemputan dia, kita jangan mengharapkan suatu hari nanti dia akan pun akan buat benda yang sama. Sebab pengharapan ni biasanya dia akan macam itulah keadaan dia kan. Tapi Islam menggalakkan benda tu. Sebab tu dalam hadis hakul muslim tu kan. Ala muslim tu ya. Jaga, orang kata doakan kebaikan, kemudian berutus salam ya. Kemudian kalau dia sakit, kita ziarah ya. Kalau dia buat walimah keduri tu, seboleh-bolehnya kita hadirlah. Dan juga kalau dia meninggal, usahalah kita untuk Datang kan, bertakziah dan juga kita mengiringi sahabat tu lah. Jadi kalau kata apa, nak menjaga keharmonian tu di pihak kita lah, kena bersedia dalam apa-apa juga keadaan. Itu simple lah pada saya lah. Dan mungkin dalam sesi yang pertama ni, mungkin akhiri dengan soalan kepada Ustaz Khairun berkaitan dengan
Itulah. Sebab kalau kita bekerja, Mm-mm. ada dia punya KPI kan. Mhm. Apa yang nak dicapai kan. Betul. Matlamat persahabatan tu lah. Kadang kita ni sepanjang kawan-kawan ni macam tadi muhasabah kan. Mm-mm. Rasanya macam tak ada input pun kan. Usia makin bertambah tapi kita banyak kalau kita sembang jumpa je hal yang sama je. Langsung tak ada pertambahan kebaikan. Aha. Kita nak cari berkah, saya sebut tentang berkah kan. Rasa macam 10 tahun kita berkawan ni jumpa ada hari topik tu je kan. Padahal terbuka macam-macam fantasi yang tak sepatutnya lah. Jadi macam mana KPI persahabatan ni. Kita 40 ni kita target kita pergi umrah bersama kot. Kita target haji bersama kot. Maksudnya adalah menuju ke jalan-jalan macam tu. Sebab semakin bertambah usia ni semakin dekat pada kematian. Jadi wawasan hidup tu perlu ada bersama sahabat juga. Kita rasa kita ni nanti masuk usia 45, kita dah kena ada rumah amal ke. Kita dah macam setiap Jumaat ke kita bagi bantuan anak yatim ke. Macam mana tu nak kita nak membina persahabatan ni, mencantikkan persahabatan tu tapi menuju kepada redha Allah tu lah. Redha Allah. Okay, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Fitri. Berkaitan tentang KPI ataupun ialah apa yang kita nak capai. Sebenarnya ia datang terlebih dahulu dengan orang kata kesedaran, dan kesedaran itu bermula dengan yang namanya ilmu. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kemudian tak ada kesedaran, macam mana kita nak tahu kita ni berada pada takut yang sama ataupun berada pada takut yang lebih buruk ataupun berada pada keadaan yang lebih baik daripada sebelum ni, kan? Maka perlu kepada yang namanya ilmu lah terlebih dahulu. Dan kalau kita sebut ilmu ni pada zaman sekarang dia dah semakin luas lah. Maksudnya nak dapatkan ilmu tu bukan hanya sekadar kita duduk dalam majlis ilmu semata-mata, tetapi yang sebenarnya majlis ilmu itulah yang sebenarnya banyak keberkatan, sebab di situ ada yang namanya naungan daripada malaikat, kemudian dapat rahmat daripada Allah. Cumanya kalau nak dapat ilmu dengan cara selain daripada majlis ilmu, ada banyak jalan yang lain. Meskipun jalan yang lain itu kalau contohnya melalui media internet sebagai contohnya, ataupun pembacaan dekat mana-mana portal sebagai contohnya, ia tak orang kata tak seberkat dengan kita hadir dalam majlis ilmu yang ada dekat masjid, dekat surau ataupun dekat mana-mana tempat. Jadi teringat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Nabi menyebutkan orang yang paling cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Sebenarnya benda ni ialah satu KPI kita untuk jangka masa panjang. Sebab kita sebagai seorang Muslim, target kita bukan hanya semata-mata target untuk kita hidup 40 tahun, 50, 60. Bukan setakat itu sahaja. Retirement plan apa semua tu bukan setakat itu sahaja. Bahkan melangkaui kehidupan selepas mati, iaitu kehidupan alam akhirat. Sebab kalau kita fikir, kehidupan dekat dunia, setakat tu je lah. Maksudnya mungkin 63 tu purata umur kita, kan? Tapi kalau lebih daripada tu, di situ ada yang namanya tambahan daripada Allah, kan? Dan kalau lebih daripada tu, maksudnya lepas kematian, itulah yang memerlukan dana dan juga modal yang jauh lebih besar, sebab perjalanan dia sangat panjang. Kita tak tahu penghujung dia dekat mana. Maka sebab tu, Al-Imam Al-Ghazali meletakkan bahawa persaudaraan kita atas dasar kita nak kejar kebaikan akhirat, itu jadi kriteria yang paling utama. Tapi ia tak menafikanlah yang namanya kita nak dapat kebaikan-kebaikan dunia tu, tapi kita jadikan ia sebagai orang kata kepentingan yang sampingan, kan? Yang nombor 3, 4 dan seterusnya. Cuma nombor 1 ialah untuk capai kepentingan akhirat. Maka kita boleh simpulkan tadi, yang pertamanya ilmu. Maksudnya kalau nak tahu kita ni nak macam mana nak tingkatkan, kena tingkatkan ilmu lah. Kita ajak kawan kita pergi mana-mana majlis ilmu, dan paling simple ialah antara maghrib dengan isyak. Sebab itu waktu yang sangat singkat sebenarnya, tapi ia penuh keberkatan, ketenangan kat situ, rahmat Allah dekat situ kalau kita duduk dekat masjid ataupun surau. Dan selepas daripada itu, barulah dah dapat ilmu, dapat kesedaran tadi tu, barulah kita plan. Maksudnya untuk kepentingan dunia, umur sekian-sekian apa yang kita nak capai, dan untuk kepentingan akhirat, perjalanan yang panjang, bekal apa yang kita nak capai, kan? Kita boleh senaraikan. Kalau kita nampak alam akhirat bermula daripada kita masuk ke alam barzah, yang dekat situ, kalau kita nak selamat, kawan kita, ahli keluarga kita nak selamat dekat alam barzah, amalan apa yang kita boleh buat? Contohnya mungkin sedekah, kan? Sebab sedekah ni dia banyak kelebihan, fadilat-fadilat dia. Dia boleh menyejukkan alam barzah kita, memudahkan ketika mana kita dalam keadaan nazak, itu sedekah. Kemudian selepas barzah,
kita masuk dibangkitkan ke mahsyar. Kalau dekat mahsyar, cabaran dia banyak macam-macam dan sangat menakutkan. Jadi kita letakkan apa amalan yang boleh menyelamatkan kita dekat mahsyar nanti. Salah satunya bersahabat kerana Allah, kan. Bersahabat dia berkasih sayang, benci kerana Allah, kasih sayang pun juga kerana Allah. Itu salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dekat mahsyar. Habis mahsyar, masuk yang dekat yang namanya mizan, dekat timbangan mizan. Amalan apa yang boleh selamatkan kita dan juga sahabat kita, ahli keluarga kita semuanya dekat mizan nanti ni? Amalan apa yang boleh memberatkan timbangan kebaikan kita? Jadi kalau kita betul-betul jujur bersahabat kerana Allah, kita dah nampak dah perjalanan tadi tu, kita senaraikan amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita dekat setiap checkpoint tadi sampailah kita masuk ke dalam surga. Itu perancangan jangka panjang, dan inilah yang bertepatan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang orang yang paling bijak tadi tu. Jadi dia bukan setakat merancang kehidupan dunia, tapi melangkaui kehidupan dunia itu tadi. Allah Allah. Ustaz, pada buku yang dipegang tu, buku ni. Itulah bila orang tengok kan, tajuk pun macam sangat mendamaikan, ya. Betul. Jadi kalau orang baca buku ni, apa yang dirasa Ustaz dalam perjalanan? Dia macam membawa kita kepada satu dimensi apa dalam buku ni? Okey, baik. Sebenarnya buku Adab Bersahabat dan Hak Persaudaraan sebagaimana yang kita sebutkan tadi dan juga Tuan Fitri sebutkan, ia berkaitan satu saduran daripada kitab Sairus Salikin, dan kitab Sairus Salikin disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimban ini berdasarkan kepada kitab Ihya Ulumuddin daripada Al-Imam Al-Ghazali. Dan kalau kita sedia maklum, Al-Imam Al-Ghazali menyusun kitab Ihya Ulumuddin itu sangat satu kitab yang kita boleh sebut sebagai magnum opus lah bagi Al-Imam Al-Ghazali itu sendiri. Dan kalau kita baca Adab Persahabatan dan Hak Persaudaraan yang disempurnakan ataupun ditahqiq oleh almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, ialah dengan masih lagi digunakan gaya bahasa lama, gaya bahasa kitab. Sebab itu style Syekh Fahmi dalam mengekalkan gaya bahasa kitab-kitab lama untuk dapatkan keberkatan. Jadi, tapi meskipun begitu, kami cuba untuk orang kata layout tu, susun atur tu, kita olah dalam bentuk poin-poin. Kita bagi bold mana poin-poin yang penting, supaya kalau kita baca, meskipun mungkin ada sedikit kekangan bahasa lama kan, tapi dia tetap dapat poin-poin yang cuba disampaikan oleh pengarang kitab. Dan lebih daripada itu, kalau kita tengok dalam kitab ini digunakan satu perkataan, iaitu di atas manhaj para salik. Maksudnya ia bukanlah sekadar persahabatan yang biasa-biasa. Disebutkan berdasarkan manhaj para salik, iaitu orang-orang yang hendak mereka ni menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya buku ni sebenarnya ialah buku tasawuf dari segi nilai dia tu, kan. Maka sebab itulah walaupun tajuk dia Adab Bersahabatan dan Hak Persaudaraan, tetapi ia melangkaui persahabatan yang sebagaimana kita faham. Dan secara umumnya tadi, iaitu ia lebih menerangkan tentang bagaimana cara kita ni berinteraksi dengan sesama manusia. Sebab itulah disebutkan interaksi kita dengan sesama Muslim macam mana, interaksi kita dengan ahli keluarga kita macam mana, dengan jiran macam mana, sama ada yang Muslim ataupun yang bukan Muslim disebutkan. Kemudian interaksi kita juga dengan hamba. Dalam ni disebutkan hamba. Ada disebutkan. Meskipun pada zaman sekarang ni tak adalah hamba tu. Jadi itulah yang cuba disampaikan. Dan mesej paling utamanya ialah macam mana kita nak jadikan interaksi kita sesama manusia ni dengan pelbagai istilah tadi, rakan kerja, ahli keluarga, jiran dan lain-lain tadi, semuanya ialah satu perjalanan yang diredai oleh Allah. Dan tujuannya ialah untuk membentuk masyarakat yang harmoni, kan? Bukan menimbulkan kekacauan, tidak menzalimi orang. Sebab kalau salah satu hak yang disebutkan dalam kitab ini, dia ada banyak, boleh katakan lebih daripada 20 hak. Cuma salah satunya yang sangat menarik ialah macam yang telah kita bahaskan tadi, jangan buka aib orang. Kemudian jangan kita zalimi orang, sama ada dengan perkataan ataupun dengan tangan, dengan komen kita dekat media sosial. Kemudian juga disebutkan juga
kena menepati janji. Kalau kita dah berjanji, kena tepati. Kemudian kalau ada orang sakit, kita ziarah. Kalau ada orang yang meninggal, kita datang. Sebab kalau kita, ada orang sakit, kita pergi ziarah. Dalam satu hadis disebutkan, kalau kita ni ziarah pada waktu pagi, maka ada 70,000 malaikat yang akan mendoakan kita daripada pagi sampai petang. Kalau kita ziarah pada waktu petang, 70,000 malaikat mendoakan daripada petang sampailah keesokan paginya. Jadi kesemuanya ialah bertujuan untuk kita ni membina masyarakat yang harmoni. Kalau istilah sekarang mungkin masyarakat yang madani kan, kalau kita gunakan istilah sekarang. Okay, baik. Dan hampir sejam kita bersama dan kita nak sama lagi tambahkan ilmu di petang yang berbahagia ini. Dan kita juga daripada apa yang kita kutip tadi, kita dapat melihat bahawa Ustaz menyebut tentang komitmen, ketakwaan, menilai, persahabatan. Yang penting bukan jumlah, tetapi kepada komitmen, rasa bahagia itu. Walaupun tak ada yang karib, tapi tetap menjadi yang terbaik. Ya. Ada kelebihan, ada pro and kontra. Kalau macam karib sangat nanti, asyik terikat je kan. Tapi kalau ramai kawan ni, kita macam-macam boleh buat. Sebab tak ada yang begini-begini saja. Kita macam luas pergaulan. Dan Ustaz tadi daripada buku tadi, banyak perinciannya, terutama saya lihat tadi bagaimana meletakkan adab, amanah dalam persahabatan ni. Walaupun hanya untuk suka-suka, tapi Islam ni tak samanya dalam, bukan hanya untuk suka-suka saja, tetapi ada implikasi selepas itu. Dan kita akan berdamai seketika, berehat seketika. Nanti nak kembali untuk mengupas yang lebih indah dan bahagia. Dan semoga kita hari ini dapat ilmu yang luas, yang bermakna, yang manfaat. Dan ingatlah, dan saya nak sebut tentang satu ungkapan yang pernah saya baca. Tanda orang bersaudara, yang sedikit sama dirasa, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Yang sedikit sama dibaging, yang sekuku sama dikutis. Yang seperempat sama mendapat, yang sekal sama dikepal, yang sepiring sama ditating, yang setalam sama disulam, untuk menjaga keimanan dan persaudaraan. Semoga kita dapat ilmu yang lain dan kita akan sulam lagi insya-Allah di lain waktu dengan ilmu yang penuh makna bersama kita di Pukasra untuk adab persahabatan dalam Islam, insya-Allah.